Sambal hijau guys, sambal hijau. Ayam penyet kopok dengan nasi putih. Ni lauk raya kita ya guys ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabatku semua? Bertemu lagi di channel Menu Kita Sedap. Hari ini guys, kita akan buat sambal hijau. Sambal hijau untuk kita makan dengan ayam geprek atau ayam penyet, ataupun ikan goreng, tahu goreng, tempe goreng dan nasi putih tentunya. Okey sahabat, bahan-bahannya adalah di sini kita ada lada hijau atau cili hijau atau cili kampung. Kemudian kita ada cili besar ataupun lada besar hijau separuh ataupun 2-3 biji ya. Kemudian kita potong-potong, dan kita ada tomato hijau. Tomato hijau ni bagi untuk melengkapkan. Ada bawang merah kecil bawang merah yang kita potong dadu. Kemudian bahan-bahan ini kita basuh, dan kita ada garam, ada Ajinomoto untuk rasa, dan kita ada blender ya. Jadi semua bahan ni nanti kita akan blend ya. Semua bahan ni kita akan blend. Namun sebelum kita blend, sebelum kita bubur tu, kita akan goreng dulu. Kita goreng dulu bahan mentah ni. Kita goreng separuh masak sampai dia naik bau. Mula-mula kita akan letak sedikit minyak. Kemudian kita akan masukkan cili padi. Kemudian kita masukkan lada besar hijau. Kemudian kita masukkan tomato. Nak potong boleh, tak nak potong pun boleh, ikut selera. Kemudian kita akan masukkan bawang merah kecil ya. Okey, kita goreng ke semuanya, tapi jangan sampai lembek sangat sahabat. Kita goreng separuh masak. Okey. Wah. Baru letak dia punya bau dah naik sahabat ya. Kita teruskan goreng dan goreng dan goreng ya. Kacau lah, lebih kurang macam tu sampai dia naik bau. Kita kacau, kita goreng sampai naik bau. Kemudian agak-agak dah tu kita angkat dan blender sahabat. Dia sebenarnya kena ada kat sini sahabatku, kena ada daun limau purut ataupun daun limau tapi saya tak ingat nak beli daun limau purut, so saya buat biasa-biasa je sahabat ya. Jangan lupa nanti bila dah agak layu, angkat. Jangan sampai dia lembek sangat macam dah nak masak tu, dia tak berapa sedap sahabat ya. Jadi dia agak-agak dia separuh masak tu kita akan blend. Jangan lagi dicampur dengan garam ataupun Ajinomoto. Kita campur dengan garam, Ajinomoto, nanti bila dia dah siap di blender untuk kita memasakkannya yang sempurna ya. Okey, setakat ni kita goreng dulu. Kita goreng dulu bagi dia naik bau, bagi dia layu-layu. Sambil-sambil tu kita boleh sediakan bahan lain. Contoh kita basuh ayam ke, kita perap ayam ke, kita goreng ayam ke, ataupun masak nasi. Okey. Okey, ni dah hampir-hampir siap ni, hampir-hampir separuh masak dah guys. Dia punya bau menyengat. Kita goreng dulu. Kita kacau-kacau dulu. Kacau-kacau dulu guys. Saya sebenarnya lebih suka dengan cara goreng macam ni. Ada orang dia rebus, ada orang dia rebus. Okey. Ada orang dia blend mentah-mentah macam tu. Kemudian bila dah siap dia blender, baru dia akan curah air panas ya. Ada orang dia rebus dulu semua ni baru dia blender. Ada orang dia goreng macam ni baru dia blender. Jadi saya pilih saya goreng, sebab saya lagi suka dengan aroma dia masa kita goreng tu. Ni kalau ada daun pandan sahabat, lagi bagus, ataupun daun limau purut ya.
Jadi sahabat-sahabat boleh buat sendiri di rumah. Bahan-bahannya seperti ini. Okey. Dah siap kita goreng tadi, kita akan blender. Okey, kita blender kasar sahabat. Blender jangan lembut. Blender jangan lembut. Jadi dia agak-agak lah, dia macam seakan-akan dia hancur macam tu. Okey. Sahabat-sahabat tengok Okey. Ni kita blender dia. Kita blender dia separuh. Okay, kita tengok Kita tengok. Nah, macam ni guys. Macam ni. Dia tak hancur guys ya. Dia antara hancur dengan tak hancur. Macam tu. Okay. Ini kita buat untuk kita makan sendiri guys ya. Agak-agak lah, pandai-pandai lah mengagak kalau untuk makan sendiri. Okay. Kemudian kita ambil lagi, kita masukkan lagi yang dah kita goreng separuh masak tadi, dan kita blender lagi. Okay, kita blender lagi sampai habis guys ya. Okay, kita blender. Okay, agak-agak lah guys ya. Ni, belum lagi. Ada sikit lagi. So kita akan blend lagi bagi dia agak hancur sikit. Tak nak kasar sangat sahabat ya. Dia antara hancur tak hancur. Macam ni okey dah. Macam ni dah okey dah. Okey, nampak kehijauan dia seperti bukit bukau yang belum disentuh macam bukit bukau yang belum disentuh. Masih utuh dia punya landscape, kehijauan dia guys. Macam tu lah lebih kurang. Terusnya kita ambil lagi yang belum habis ni. Jangan membazir sahabat tak baik membazir. Sungguhnya orang yang membazir itu adalah saudaranya syaitan guys ya. Innahu kana ikhwanas syaitan. Innal mubazirina innahu kana ikhwanas syayatin. Gitu sahabat ya. Jangan membazir. Siapa yang membazir itu adalah saudaranya syaitan. Itu ibaratnya. Supaya kita ni tidak membazir, sebab kita nak cari, nak dapatkan bahan-bahan makanan ni susah sahabat ya. Kita sebab beli, ditanam dulu, dijual dulu. So bila kita dah ada, kita jangan membazirkan sahabat ya. Okey, ni dah siap. Dah siap. Kita dah siap semua. Kita dah siap blender semua. Kita siap blender semua. Okey. Seterusnya mana yang ada melekat-melekat dekat dalam blender ni, kita ambil lah, kita kutip ataupun kita basah sikit guna air, kemudian kita letak, kita campur. Okey. Seterusnya proses kita yang terakhir, kita akan goreng. Ini goreng kali kedua setelah kita blender. Tadi goreng sebelum blender. Ini goreng setelah blender. Okey. Kita tuang ke dalam minyak yang dah agak-agak panas tu. Okey, kita tuang semua. Kemudian kita akan kacau. Wah, ini pun dah nampak sedap guys ya. Ada orang dia macam ni, dia tak goreng. Dia ambil air panas, pula. Dia ambil minyak panas, dia tuang jirus minyak panas. Apa boleh juga sahabat ya. Boleh juga. Okey, kita kacau dulu sampai dia nak bau, sampai dia masak dia tu jangan terlalu garing ya sahabat. Ikut selera lah sebenarnya. Ikut selera. Bagi yang suka garing-garing, boleh buat garing-garing. Bagi yang suka separuh masak, boleh separuh masak. Okey. Kalau saya tak suka terlalu garing. Saya suka yang sedang-sedang. Okey, kemudian kita masukkan garam. Okey guys, jangan lupa garam. Jangan lupa garam guys. Letak garam secukup rasa sambil kita rasa agak-agak sahabat. Terlebih garam karang. Terlebih garam kerang, masin tak boleh makan, membazir, sia-sia buat. Dan kita masukkan Ajinomoto. Okey.
Okey, kita masukkan garam, ajinomoto dan kita masukkan sesedap rasa guys ya. So saya masukkan tadi ajinomoto, garam dan sesedap rasa. Jadi biar dia makin naik bau. Lepas tu kita kacau dia sampai dia masak guys ya. Kita kacau dia sampai dia masak. Yang macam ni nak makan pun boleh dah makan sahabat. Tak perlu masak sangat pun boleh. Cuma takutnya nanti sakit perut bagi yang tak tahan lah. Tapi bagi yang tahan, dia suka je makan yang macam ni. Tapi macam saya takut nanti budak-budak ataupun anak-anak kita makan dia tak tahan perut dia. So kita bagi sampai dia mengkal lah macam tu agak. Mengkal tu macam dia nak garing lah, hampir-hampir garing, hampir-hampir masak garing gitu. Okey. So ni sahabat-sahabat, kita boleh makan dengan nasi putih macam ni saja. Makan dengan ikan goreng, ayam goreng, daging goreng dan sebagainya, ataupun kita ketuk ataupun kita geprek dia supaya daging tu lembik. Jadi senanglah masuk sambal ni ke dalam pori-pori daging. Okey. Dan sahabat, ada satu lagi petua. Kalau nak kekal hijau ni tak layu, masa rebus cili tadi sebelum kita blender tu, letak sedikit baking powder ataupun serbuk penaik supaya dia tahan dia punya kehijauan dia. Okey, ni sahabat, dia dah hampir-hampir matang, hampir-hampir masak. So kita tutup, kita rasa ya masin ke tak, atau apa yang tak cukup kita akan tambah. Tapi kalau dah rasa cukup, kita makan. Okey, dah siap. Kita makan nasi sambal hijau.